Aku pernah dapat 100,000 dekat Shopee ni. So macam mana aku buat? Mudah je. Kalau macam dulu-dulu kalau perasan, dia ada satu benda dekat Shopee ni. Dalam banyak-banyak platform buat duit secara online ni, antara benda yang aku rasa rugi kalau macam korang tak buat adalah affiliate Shopee. Baru-baru ni aku ada buka aku punya dashboard dekat affiliate Shopee ni kan. Tiba-tiba ada duit 300 lebih dalam ni. 300 lebih. Siapa nak bagi? Kalau ikutkan dekat sini aku tak aktif sangat pun. Tapi ada hasil dia. Kalau kita tengok dekat conversion ni kan. Ni antara barang-barang yang orang beli barang ni aku dapat commission. Contohnya benda apa ni? Teachers Day gift bag. Aku tak pernah promote pun benda ni. Bag benda semua ni kan. Ni dapat lah 8 sen. Lepas tu Yaya Empire perfume. Lagilah aku tak pernah promote kan. Dapatlah 13 sen. Yang kereta ni aku pernah promote lah hari tu. Aku letak dekat status WhatsApp. Tak salah kawan aku beli rasanya kereta ni. Dapat lah kan. RM2 atau RM1. 2 biji dia beli kereta. Padu lah. Ubat resedor ni mari tang mana tak tahu. Aku tak pernah promote. Hard disk case ni pun aku tak pernah promote. Tikar getah tebal. Lagilah tak pernah promote. Tapi dapat lah RM1 kan. Seat motosikal. Ni kalkulator ni. Sejak bila kau promote ni? Tapi commission tinggi tu. RM7 dapat. Gila pala. Okey, jadi benda sebenarnya kan. Dok promote barang ni pun boleh commission. So hari ni aku nak cerita berkenaan dengan sistem lah. Sistem dekat Shopee yang aku rasa sangat best lah. Okey, dekat Shopee ni dia ada satu sistem tracking. Okey, jadi aku tunjuk contoh lah. Senang sikit kan. Okey, contohnya aku pergi dekat Shopee. Okey, yang ni aku dah jadi affiliate dia lah. So andai kata aku nak share satu barang, contohnya drone ni lah. Okay, DJI Mini 3 ni kan. Ni aku akan screenshot. Lepas tu save dulu. Aku akan copy link ni. Bila kita dah jadi affiliate dekat Shopee ni, setiap barang dekat apps ni dia automatik dah dia tukar kepada kita punya link affiliate lah. Tu best dia. Contohnya aku akan share barang tadi tu dekat aku punya status WhatsApp lah. Drone ni kan, DJI Mini 3. Biasanya aku buat beberapa ni lah. Ni contoh lah. Biasanya aku akan tulis lah caption benda semua kan. Paste. Okay, aku paste dekat sini. Ni DJI. Okey, contohnya bila ada orang tekan lah, dia tengok status kita ni, dia tekan link kita ni, dia tekan. Lepas tu dia masuk lah dekat Shopee ni kan. Lepas tu dia tengok lah barang ni, dia tengok harga 1,800. Tapi dia tak beli pun. Dia tengok saja je, tak beli pun barang ni kan. Dia tengok, lepas tu dia tutup. Okey, konsep dia di sini, bila dia tekan dah link tadi tu, secara automatiknya orang yang tekan tu dia adalah pelanggan kita dalam masa 7 hari. Okey, maksudnya dalam masa 7 hari tu, selagi mana orang yang tekan link tadi tu dia tak tekan link orang lain, dia adalah pelanggan kita. Jadi dalam masa 7 hari tu juga, andai kata dia buka balik apps ni, contohnya dia nak cari barang lain lah. Dia nak cari kerusi lah contohnya. Lepas tu dia tengok, ni 510 dia berkenang. Lepas tu dia belilah kerusi gaming ni, dia buy. Okey, bila dia beli kerusi gaming ni, secara automatiknya kita akan dapat commission dengan pembelian dia tadi tu. Faham tak? Kita tak promote pun kursi gaming tu. Kita promote yang mula-mula tadi tu. Kita promote drone tu kan. Tapi sistem tu dia melekat sehingga 7 hari. Tu bestnya sistem tracking tu. So, takkanlah tak buat lagi yang best tu. Kita promote barang lain pun, orang tekan link, orang beli barang lain, kita dapat commission. Sebab tu lah kalau korang perasan dekat Facebook ke apa-apa kan, dia buat satu artikel bla bla bla, nak tahu selanjutnya tekan di sini. Bila tekan, boom, dia pergi dekat Shopee. Marah orang. So cara tu jangan tiru lah. Okay, jadi sistem dia bagi aku memang sangat best lah. Kalau lah TikTok boleh buat juga ada sistem tracking gitu, alangkah bagusnya. Aku pernah dapat 100,000 dekat Shopee ni. Tu sale lah. Sale ni dia bukannya 100,000 tu aku dapat tak. Dalam 100,000 tu aku dapat lebih kurang 1,000 gitulah commission. Banyak tu, 1,000 banyak bagi aku. So macam mana aku buat? Mudah je. Kalau macam dulu-dulu kalau perasan, dia ada satu benda dekat Shopee ni, dia benda-benda merapu lah orang post kan dekat Shopee. Tak salah masa tu aku jumpa
jumpa ada orang post macam apa, kata-kata semangat untuk dijual, benda-benda yang pelik lah, benda-benda yang tak ada faedah, penumbuk untuk dijual, penampar untuk dijual, kawan untuk dijual. Tapi aku rasa sekarang tak ada dah, sebab benda-benda ngarut dia ban semua rasanya. So benda-benda ni lah aku share gitu dekat satu page aku. Ada masa tu aku ada satu page lah, aku share dekat page tu, screenshot lah kata-kata semangat untuk dijual, kawan untuk dijual. Lepas tu aku buat lah, oh dekat Shopee ni ada juga orang jual benda-benda gini. So posting aku tu dia jadi banyak share, beratus orang share, beribu orang komen. Lepas tu dekat posting tu aku letak lah Kang, kalau tak percaya tengok sini. Kiranya masa tu aku tak tipu kau, makna kata betul produk tu ada orang letak dalam Shopee. Jadi aku just share balik je. Jadi orang share, lepas tu ada orang klik kan, orang nak tengok betul ke. So masa tu banyak lah aku dapat klik yang klik dalam masa sebulan dapatlah sales 100,000 tu. Itulah rahsia dia macam mana aku dapatkan klik dekat Shopee tu kan. Sangat menarik sebenarnya kan sistem dia. Dan kalau macam korang yang jenis memang suka shopping ke kan, sebulan 2-3 kali korang beli barang, okay, apa kata buat satu video unboxing, ataupun kalau rasa malas sangat buat video unboxing, ambil je gambar produk, okay, gambar produk korang contohnya kan, capture gambar produk, lepas tu letak dekat status WhatsApp. Kalau nak beli juga produk ni, klik link ni, gitu je. Kadang-kadang ada orang klik yang so rugi lah kan kau tak buat. Okay, jadi kalau macam korang belum lagi jadi affiliate tu, korang boleh klik link dekat bio ni. Aku ada letak link nak register affiliate tu. So korang boleh tekan situ, dia akan masuk lah dekat web page untuk korang register tu. Korang follow je step tu, lepas tu jadilah affiliate. Lepas jadi affiliate tu, pandai-pandai lah korang share, ikut tips yang aku bagi tahu tadi. InsyaAllah jadi, dia kena rajin je. Okay, so tu je untuk video kali ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.